tahun inilah dalam sejarah pertandingan Perahu Naga Melaka ni ada paling ramai pasukan datang. Tahun ni kita ada 86 pasukan. Hingga kini dah lebih kurang 43 tahun. Semalam maraton kita sudah jalankan 20 pasukan yang menyertai acara maraton. Dan hari ini juga kita ada lagi 3 acara. Termasuk acara terbuka, acara mix dan juga acara perempuan. Satu, kita tahun ni kita mempelbagaikan kategori. Dan macam saya cakap tadi, yang pertandingan untuk maraton ni, ini kali pertama, julung-julung kali kita jalankan. Dan pertandingan Perahu Naga Maraton ni ada dah satu-satunya pertandingan maraton Perahu Naga yang dijalankan di Malaysia, di Melaka, Sungai Melaka ni. Jadi maraton tu pergi balik 8 km. Dan acara lain seperti acara perempuan pun kali ini kita diadakan kali pertama dan mendapat penyertaan seramai 11 pasukan juga. Tahun ni saya dapat ramai permintaan. Dia orang suruh saya buat untuk kategori korporat lah, kategori hotel lah, macam-macam. Kita bagi hadiah untuk Johan RM3,000, naik Johan RM1,000, yang ketiga RM500, yang tempat keempat RM200. Untuk setiap kategori sama.